Kami telah membuat keputusan bahawa pertamanya kerjasama antara BN dan PH mesti diperkuatkan di Sabah. Serahkan kebijaksanaan kepada kepimpinan BN Sabah dengan panduan daripada pusat untuk mencari jalan paling bijaksana bagi menentukan dominansi kesepakatan ini untuk PRN ke-17 Sabah. Kita tidak tutup pintu. Prinsip kita tidak buka pintu seluas-luasnya dan tidak tutup pintu serapat-rapatnya. Jadi artinya masih ada ruang yang luas bagi jalinan kerjasama politik di Sabah. Itu adalah terlalu pramatang untuk dibuat keputusan. Kita akan mengadakan perundingan secara terperinci mengenai pembahagian kursi dan kursi-kursi Dewan Undangan Negeri yang mana yang bakal kita tandingi.